Waduh. Waduh guys. Huh. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okey. Kembali lagi kita di Fakbalah Fish Hunter. So pagi ni aku keluar berkelah guys. Berkelah sarapan. Sarapan pagi di satu spot hidden game. So aku dengan Banjo kami keluar berkelah dua pagi ni. Lama dah ni kami tak keluar berkelah dua ni. Ayat berkelah tu bahagia. So ni berkesempatan so kami keluar mai ke satu spot ni nak mengai. Kemarin aku dah main dah. Lepas tu apa nama hari ni aku main repeat lagi. Aku ajak Banjo. Tahu hari ni harap-harap ada lah meneh-meneh kan. So dah sampai dekat spot ni. Aku nak sarapan dulu, apa-apa aku isi perut aku dulu. Lagi baru mengai. Okay guys, bagi yang baru hadir ke channel aku jemput hembun untuk subscribe dan tekan tombol loceng. Bagi yang dah support aku tu, macam biasa aku ucapkan ribuan terima kasih. Okay guys, jom nak show dulu. Lapak bagi-bagi. Sarap dulu bye. Sarap. Ada ni, pok dia ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, alhamdulillah selesai sarapan. So, jom kita try mancing. Yuk mancing. So, aku nak try umpan. Pakai umpan ni. Kat ni pun cari aduh. Wah, kat ni. Pakai color ni. Deal fish dari Kaidoku 8 cm. Gigit 5 gram. Dah buah. Jom. Banjir turun juga. Mana? Kau pergi belah ni. Dua depan tu. Dua. Nak pergi tak boleh depan tu. Nak menyambak nak ikan pergi tebing. Ni ada lagi sambaran. Lagi gorgon. Ui. Kok nyambak tepi ni. Tangkap depan ni. Ni. Fak. Ram.
Hari aku geram. Ropok depan tu. Tapi tak boleh. Tu. Kau tepi-tepi ni. Aduh, geram tu. Oh, pakai kasut boot ke kau ha noh? Duduk menyambak dalam rebor. Haram geram. Jangan ditelan bumi dah. Ish, aku geram lah tengok lepok depan tu. Ikan duk main depan tu. Depan tepi belah ni. Bang ni. Dia lambat je. Tahu nak kenal barang. Barang kita balik 10 minit, 15 minit baru ada respon tu. Duk mengemboi tak ambil. Oh, dan dia ambil tu lah. Pasang. Kancing gigi aku tengok lepok depan tu. Baru. Tak pakai 7 gram lah. Boleh lah baling jauh sikit. 5 gram. Tak karan. Pakai SP main pakai SP ni. Kalau ni 7 gram je. Sampai depan ni gua dah tak mau makan ni guys. Dia ada tapi dia tak mau makan ni. Oh tu makan dah. Makan dah guys. Strike. Kasak guys. Oh. Makan Maju. Kasak ni. Kasak Maju. Kasak Maju. Gorgon Maju. Ni duk tahan. Tak kata dah Maju. Dia tak makan lagi tak apa. Dan dia makan lagi besar udah makan ni. Uish, nak horor sekilo. Kilo lebih ni. Pelan-pelan. Tu dia. Uish, ini saiz-saiz tasuh ni. Tu. Gila. Pakai SP. Apa sih yang nak contoh ni? Pakai apa? Wireless ke? Ada lagi tu. Gila. Dia lagi besar lagi kemarin. Tu dia. Padu mat. Halo. Wireless ke open? Wireless. Gila besar guys. Padu. Ni buat open boh. Mengai ditasuh dulu weh. Mantap. Gila. Horor besar weh. Tu dia. Besar weh. Kau kepiak aku. Guys. Tu dia. Tu dia. Tasuh ni. Ish, mau tengok. Lama tak jumpa orang saya ni. Rindunya. Porba kalah. Turbo kalau. Tak dah. Tapi ke mak? Dia tak makan tak apa. Yang dia makan kalau. Ha? Lak air lah.
Gelak. Lak. 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 Gila tak celus kempit beras. Padu guys. Ekok dia orang. Orang kampit beras 10 kilo ni. Dia lagi panjang. Dari kampit beras tengok ah. Oh. Dia panjang sikit lah ekok. Dari kampit beras. Gila. Ni kampit beras 10 kilo. Mana nak duduk bengkok badan hang ni. Okay guys, kami nak gerak balik dah. Walaupun masa ni masih awal lagi, baru pukul 9.30. Tapi dah panas nak duduk casting tu, duduk mengadap matahari. Belah sana, matahari duduk belah sana. Tak sedap lah. Lepas tu Banju pun ada kerja dia kata. Nak pergi sekolah anak dia. Tak pergi. So kami gerak balik. InsyaAllah kalau ada masa ke lapangan, kami repeat lagi kat sini. Ada lagi tu, banyak lagi. Tak mau buka mulut. Okay guys, bagi yang dah menonton video aku sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Bagi yang dah yang baru hadir tu, aku jemput hembah untuk subscribe dan tekan tombol loceng, komen video aku, like, share. Okay, semoga kita berjumpa lagi di next episode di Fat Balas Fish Hunter.